kita ada beza generasi. Tetapi semangat kita, prinsip tu tak berubah. Cumanya kita bimbang kadang-kadang apa yang berlaku ialah kita tak keluar daripada kepompong kita. Kita dalam generasi zaman tu sahaja. Seolah-olah macam kita masih fikir kita zaman 80-an, 90-an, 2000. Actually masa dah berubah. Orang budak-budak muda sekarang ni lain. Ada TikTok, ada social media, ada macam-macam cara yang berbeza. So, kita kena dekati mereka. Tapi, jangan kita ubah prinsip. Jangan dasar kita tu kita ubah. Apa dasar kita? Bela rakyat, tegakkan keadilan, hentikan kezaliman, jangan nanya orang. Dan itu semua sama. Tak berubah. Dulu sampai sekarang. Dan saya pegang sangat prinsip ni sampai sekarang. Walaupun saya timbalan menteri ke, apa ke, tak kisah. Dan kita jangan pandang rendah kepada sesiapa. Jangan pandang rendah pada sesiapa. Walaupun dia tak ada pangkat, dia tak ada jawatan, dia semua ada perjuangan, dia semua ada jasa. Semua ada peranan masing-masing, tapi kita saling hormat-menghormati. Kasih sayang. Jangan hentam-hentam. Jangan fitnah hanya kerana nak bodek atau nak ampuh ataupun nak kipas. Sebab ini adalah budaya orang lama dulu yang kita lawan. Kita tak perasan mungkin kita jadi macam orang lama dulu yang kita lawan. Itu yang saya rasa kita ambil semangatlah daripada himpunan-himpunan yang beginilah. Mudah-mudahan insya-Allah dia bagi semangat baru untuk kita.